Sendi anda sakit, susah nak bergerak dan rasa macam stres lah hidup ni kalau memang kaki kita memang terpaksa heret ataupun solat terpaksa duduk kan, tak boleh nak buat apa sangat kan. So saya akan cadangkan apakah nutrisi zat-zat yang semula jadi yang boleh menyokong kepada penyembuhan orang kata masalah sendi anda dengan lebih cepat. Okay, kalau anda diberikan ubat oleh doktor, sila gunakan dan anggap ini sebagai permakanan harian. Okay, ini pemakanan harian. Sebab kita perlu jaga kesihatan sendi kita sebelum sakit dan semasa sakit. Betul? Takkan semasa sakit kita nak biar je kan? So jadi kita nak bina juga kesihatan. Okay, so jadi saya akan bagi tahu beberapa jenis produk sokongan nutrisi yang saya dah supply pada ramai sangat pelanggan dan alhamdulillah positif, hasil yang sangat positif. Dan bukan tu saja, malah saya sendiri pernah ada kecederaan lutut disebabkan salah urut kan, dan saya terpaksa solat duduk 2 minggu dan nak berjalan tak boleh, terpaksa heret kaki. Dengan produk-produk sokongan ni, kaki saya boleh recover dengan lebih cepat. Okey, baik kalau belum lagi subscribe, saya nak minta anda untuk subscribe Baik, yang pertama sekali yang saya sangat cadangkan ialah omega 3 lah. Omega 3 ni yang high quality omega 3 bukan omega 3 yang sebarangan, sebab banyak grade omega 3. So dan saya sebab omega 3 ni harga dia agak tinggi sikit tapi tak adalah terlalu tinggi. Maksud saya dia tak adalah bawah 100. Dia lebih 100 kan. Tapi walaupun harga dia lebih 100, kalau you beli yang tak quality, dia tak jadi juga. Sebab apa? Dia memang tak quality. Jadi omega 3 apa kerja dia? Adalah dia bantu untuk anti radang. Bantu untuk lawan bengkak. Sel tu akan kuat melawan radang, tak senang sakit, dan kita akan rasa sakit kita tu boleh dikawal. Boleh dikawal. So omega 3 yang bagus, EPA dan DHA dia mesti nak tinggi. Mesti nak tinggi kan. Berapa tinggi? Kita nak 90%. Sebab dekat pasaran kebanyakan 70% ke bawah. Kita nak tinggi. Dan nak selamat lah omega 3 daripada minyak ikan, kita nak selamat. Mesti ditapis 3 kali untuk buang semua logam-logam berat. Okay, yang kedua okay, stay dengan saya tengok video ni. Okay, yang kedua ialah yang penting sekali ialah B-complex. B-complex dibantu untuk lancarkan peredaran darah. Lancarkan darah supaya darah sampai bawa zat-zat, bawa oksigen, bawa semua nutrisi untuk baiki kerosakan sel pada sendi dan juga mungkin lutut anda. Okay? Dan dibantu juga sebagai pil tahan sakit. Sebab ramai orang sakit sikit painkiller, sakit sikit painkiller. Tak ada benda lain ke? Ada. Boleh amalkan B-complex, dibantu untuk kita sebagai painkiller. Relax, dia akan bantu untuk lembutkan muscle tu, dibantu untuk kita rasa okey. Dan yang ketiga ialah saya panggil kalsium, termasuk magnesium dan vitamin D. Kalsium apa dibuat? Dia bantu untuk membentuk sel-sel tulang yang barulah. Kalau tulang you sakit kan, bentuk tulang yang baru. Dan kalsium juga akan memberikan kawalan kepada pergerakan tulang. Dibantu otot sekeliling tulang tu perlu kepada kalsium. Dan kalsium, kalau untuk kalsium tu berfungsi dengan baik, dia kena ada magnesium dan dia kena ada vitamin D. Ni dua benda kawan baik, tak boleh pisah. Okay, so jadi kalsium kat pasaran banyak, tapi banyakkan juga yang sintetik lah. Nak yang semula jadi, dapatkan daripada Ultimate Vitamin. Dan yang keempat, saya suka cadangkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia macam booster lah. Kalau sakit cepat baik, dia akan bantu untuk kita panggil bantu untuk anti radang yang cepat. Dia bantu untuk turunkan keradangan bawah 1 jam. Makan sekali, dia akan turunkan keradangan dalam masa 1 jam. Dan ini bukan saya cakap, ini daripada kajian sains. Siapa yang kontak saya untuk dapatkan produk ni, saya akan boleh bagi benda tu. Kajian sains, ada data, ada report. So jadi macam mana nak dapatkan benda ni? Mungkin nak kena dapatkan semua ke, nak pilih yang mana satu ke, tak pasti kan. Senang saja, kontak saja Ultimate Vitamin dekat link yang saya sediakan di bahagian description kat bawah. Dan mungkin ada yang tengok dekat TV boleh terus WhatsApp 019 394 9873. Jangan call WhatsApp 019 394 9873. Itu saja WhatsApp kami.